Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sedang penonton yang selamat sekalian, hari ini malam ni kita akan menceritakan tentang isim nakirah. Sebelum tu saya nak buat sedikit pengumuman kepada rakan-rakan kita dari overseas mungkin yang mengikuti ni. Boleh kata dia. Boleh kata dia. Okay. I would truly appreciate if the students who wish to participate these live sessions could introduce themselves by pressing the like button. Apart from obtaining permissions to join the class, it would also be to get the blessing of knowledge that we gain from every sessions. I also hope every student could kindly share these sessions to outsiders and anyone who knows, so that everyone can be blessed with new knowledge or could be reminded of them. Let us have each other to be better inside and out. Hopefully, with our great intentions, our knowledge will always be under Allah's blessing. Dan saya juga berharap, tuan-tuan, kepada para pelajar yang mengikuti session ini agar like button untuk menunjukkan anda belajar dan seolah-olah macam kita mendapat keredaan dari guru kita untuk belajar dan juga blessing daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang datang dari azali, dan kita perlu mendapat orang kata bless dari Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada kita dapat dikenali oleh guru kita di mana kita berada. Okay? Saya mohon maaf kalau mungkin tersilap cakap, dan tuan-tuan juga saya galakkan supaya share ilmu ini kepada rakan-rakan sebanyak yang mungkin, supaya insya-Allah sama-sama kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pelajar yang semua sekalian, pada malam ini tajuk kita sangat-sangat penting, iaitu tajuk berkaitan dengan isim. Isim ini actually dia ada lebih kurang 10 jenis tajuk besar. Yang pertama yang saya dah terangkan pada tuan-tuan puan, isim mabni dan mu'rab, itu baru satu tajuk. Sebab itu saya nak banyakkan pemberian lecture ini. Yang kedua, isim nakirah dan ma'rifah. Yang kedua, jadi ada 8 lagi. Ada 8 lagi jenis isim. Untuk membolehkan kita mendapat basic. Jadi 8 lagi isim. Jadi semua sekali 10. Jadi jangan takut kalau saya terangkan. Setiap dari 10 itu boleh pecah minimum dia 3 hingga 5. Minimum dia 3 hingga 5. Jadi kalau 10 tajuk, maknanya lebih kurang 30 tajuk kecil yang tuan-tuan akan belajar berkenaan dengan apa saja. Itulah dia menunjukkan kebesaran Allah, mukjizat Allah ke atas Al-Quran. Sebab itu Tuhan kata, inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Ya Allah,
Sesungguhnya kamilah Allah. Tuhan kata kami, bukan kata saya. Kamilah yang menjaga Al-Quran. Betapa hebatnya tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, ya Tuhanku. Sebab itulah saya rasa begitu bersemangat. Kalau nak mengajar ini, demam-demam pun saya baik. Sebab mengenangkan bahawasanya ayat yang kita bawa ni, ayat yang kita pandu ini adalah ayat yang datang dari Allah, bukan ciptaan manusia. Ya, sebab itu ramai orientalis mereka mendalami Quran, tetapi mereka tidak pernah percaya kepada Quran. Tapi mereka tahu apa yang ada dalam Al-Quran ini. Okey, kita kembali kepada tajuk kita. Ingat ya, tajuk isim saja antara 30 hingga 50 tajuk kecil. Jadi tuan-tuan belajar ini tajuk besar dia, nakirah dan ma'rifah. Apa erti nakirah? Nakirah ini adalah isim-isim yang dikata indefinite. Maknanya isim yang ada tanwin. Tanwin ya. Seperti rajulun ataupun rajulan ataupun rajulin. Ya, imra'atun. Rajulun ni laki-laki, imra'atun perempuan. Kitabun. Rajulun seorang laki-laki. Maknanya indefinite. Kita tak tahu mana yang laki-laki yang mana. Yang kedua, imra'atun, seorang perempuan. Perempuan yang mana? Yang ketiga, kitabun. Kita tak tahu. Mana, which book? We don't know. Ya, itu maknanya indefinite. Lepas tu, syajaratun, a tree. A tree is not the tree. A tree. Which tree? Ya, lepas tu, qalamun, sebatang pensel. We don't know which. It can be any pencils. And then, maktabatun. Maktabah ni perpustakaan. Ini adalah contoh isim-isim yang dikatakan indefinite. Maknanya isim yang tidak tentu, tidak sure. Ya, dia kata an-nakiratu, sila buka muka surat 215 ya. An-nakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Ya, nakirah itu adalah isim yang menunjukkan tiada tentu. Tiada tentu. Ya, tiada tentu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Wa tahta hadzal bab salasatu masail muhimmah. Di bawah tajuk ini ada 3 tajuk kecil yang kita kena bincangkan, iaitu tentang isim nakirah. Ya, dalam Quran tuan-tuan pernah dengar tak? Ya, kitabun. Ya, kitabun anzalna ilaika walahum azabun alimun. Itu yang ada tanwin-tanwin itu asalnya adalah isim ma'rifah. Isim nakirah. Okey. Okey. Yang pertama dia kata 3 perkara yang kita kena selesaikan untuk menyelesaikan isim nakirah. Yang pertama dia kata, what is the definition of nakirah? Definisi isim nakirah. Ya. Tata'arrafun nakiratu biwahidatin min thalathil asya'. Nakirah boleh dikenali melalui 3 perkara. 3 perkara. Ingat dia, nakirah kita nak kenal dia ada 3 perkara. Yang pertama sekali, dia boleh masuk alif lam. Dia boleh masuk alif lam. Seperti rajulun, seorang laki-laki. Kalau masuk alif lam, ar-rajulu, laki-laki itu. Rajulun, a man. We don't know which man. Ya. Kalau ar-rajulu, the man. Ya. Okey. Dalam ayat kita kata, saya melihat seorang laki-laki. I saw a man. I saw a man. The man is my friend. The man artinya ar-rajulu sadiqi. The man is my friend. Jadi the man ar-rajulu itulah dikatakan definite. Ya, definite. Qauluhu ta'ala, seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahunil misbahu fi zujajah. An-Nur ayat 35. Di situ disebut misbahun.
Seumpama cahayanya kamishkatin, ya, seperti miskat, ya, lampu, fiha di dalamnya misbahun. Misbahun, cahaya Allah tu dia kata semacam lampu. Misbahun, a lamp. Lepas tu dia tambah di situ al-misbahu, lampu itu fi zujajatin, dalam gelung kaca. Maafkan saya. Jadi di sini isim nakirah kita boleh kenal dia kalau dia boleh masuk alif lam, ya, maka dia tu nakirah. Kalau misbahun nakirah, al-misbahu masuk saja alif lam, maka dia jadi makrifah. That is isim nakirah. Okey. Itu yang pertama, itu dalam masalah pertama. Okey. Yang kedua dia kata iza udifat ila ma'rifah. Isim nakirah tu dia tidak akan jadi nakirah lagi bila dia disandarkan kepada isim makrifah. Seperti kita kata kitabun. Kitabun. Kitabun itu mesti pada depan kitabun. Bila kita kata kitabu Muhammadin, jadi kitab itu sudah jadi makrifah. Sebab dia dipunyai oleh seorang bernama Muhammad. Kitabun, a book. Okay. Kitabu Muhammadin. Okay. The book is belong to Muhammad. Jadi the book di sini sudah jadi makrifah. Kita lihat dalam firman Allah. Qauluhu ta'ala, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Asal dia warak. Warak itu sehelai kertas. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 22, wa tafiqa, dia dua-dua ni yakhsifani, berempah pulas ke atasnya untuk mengambil daun kayu bagi menutup, ya, bagi menutup aurat, ya. Ini dalam satu cerita Nabi mana tu? Okey, jadi waraqil jannah, asal dia warakun. Bila dia tambah al-jannah, dia disandarkan kepada al-jannah, maksud ni dia kata waraqil jannah, mana kertas syurga, daun, ya, kertas syurga. Buka Al-A'raf ayat 32. Okey. Okey. Lepas tu yang ketiga, kita nak kenal dia tu makrifah. Kita nak kenal dia tu nakirah. Di depan dia ada ya. Ya. Okey, umpamanya rajulun. Rajulun, ya, seorang lelaki. Bila kita kata ya rajul, itu nakirah, sebab wahai lelaki. Kita tak tahu lelaki mana. Ya rajul, ya walad, ya bint, ya banat. Ya. Itu adalah salah satu tanda bila dia jadi nakirah, iaitu iza qusidat bin nida, apabila dia ditentukan ataupun disandarkan ada sebelum tu huruf seru. Qauluhu ta'ala, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, ada ya. Nar itu adalah nakirah. Wahai api, jadilah sejuk dan selamatlah ke atas Nabi Allah Ibrahim. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim nak dibakar, ya. Surah Al-Anbiya ayat 69. Jadi kita selesai masalah pertama, iaitu ta'rifun an-nakirah. Okey. Ya, kita rehat sebentar sebelum kita pergi pada masalah kedua. Okey, seterusnya kita lihat. Kita lihat masalah kedua. Okey. Masalah kedua dia kata takhsisun nakirah.
Ya, takhsisun nakirah. Kita nak menentukan nakirah. Kita nak menentukan isim itu nakirah atau tidak. Tatakhassusun nakirah tu biwahidin min syai'aini. Ya, nakirah itu boleh dilihat melalui dua keadaan, dua perkara. Yang pertama, nakirah itu boleh dilihat dari segi iza wusifat binakirah, bila dia digambarkan keadaan itu nakirah. Macam mana tu? Bila dia digambarkan dengan nakirah, maka dia nakirah lah. Macam firman Allah. Okey. Qauluhu ta'ala, innaha baqaratun safra. Sesungguhnya itu adalah lembu betina. Safra. Jadi baqaratun itu adalah nakirah. Ya. Sesungguhnya seekor lembu, baqaratun safra. Jadi bila kata safra, itu dia sudah jadi makrifah. Lembu yang berwarna kuning. Tapi sebelum dia jadi makrifah, dia itu adalah nakirah. Baqaratun safra. Okey. Seperti firman Allah, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka bebaskanlah seorang hamba yang mukminah, iaitu surah An-Nisa ayat 92. Jadi di situ bila kita masalah kedua, masalah kita nak mentakhsiskan, maknanya menjadikan nakirah itu makrifah, iaitu dengan cara kita letak sifat, iaitu safra, ataupun kita letak sifat atau tabi', iaitu mukminatin. Jadi dia akan jadi makrifah, tetapi sebelum tu dia ni adalah isim nakirah. Okey. Yang kedua, apabila isim nakirah itu disandarkan kepada nakirah. Kita kata qauluhu ta'ala tak nampak ni, qauluhu ta'ala. Okey. Fi arba'ati ayyam. Okey. Ayyam itu adalah nakirah. Jadi bila disandarkan surah Fussilat ayat 10, jadi dia jadi makrifah. Maksudnya di sini dalam masalah kedua ini, bila isim itu dapat ditakhsiskan, maka isim sebelum tu adalah isim nakirah. Okey. Okey. Kita lihat masalah ketiga. Masalah ketiga. Saya sedang siapkan slide untuk tuan-tuan dan puan. Tapi sekarang ni saya tak tahu masalah macam mana slide itu saya nak send kepada FB. Saya belum tahu lagi cara dia. Ada lebih kurang 30 lebih slide yang saya telah sahkan dan di-type oleh seorang pelajar saya. Kalau dapat itu tuan-tuan boleh nampak dengan jelas lagi. Masalah ketiga, ifadatun nakirati al-umum. Jadi isim yang nakirah ni juga dikenali apabila dia al-aslu fin nakirah, asal isim nakirah ni antadullu ala fardin wahidin. Menunjukkan suatu benda daripada jenis-jenisnya, walakinnahu ghairu muayyan, tetapi dia tidak boleh ditentukan. Maknanya dia masih nakirah. Seperti lafaz baqarah. Baqarah artinya seekor lembu betina. Seekor lembu betina. Lembu betina ni adalah sejenis binatang. Bila dia kata seekor lembu betina, maka kita tak tahu lembu betina yang mana. Okey. Sebagaimana firman Allah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menyembelih seekor lembu. Ini cerita Nabi Musa, iaitu surah Al-Baqarah ayat 67. Al-maksud di sini,
Maksud daripada ayat ini iaitu ifadatun nakirah al-umum, ya, ialah baqarah wahidah, ya, walakinnaha ghairu muayyanah. Yang dimasukkan untuk sembelih di sini adalah seekor lembu. We don't know which lembu. Walakinnaha ghairu muayyanah. Tetapi tidak ditentukan lembu apa. Falau zabahu, kalau disembelih pun ayya baqaratin, apa juga lembu, sahha, boleh. Ya, kerana tidak dinyatakan lembu apa. Itu dia al-aslu bin nakirah. Okey. Walau bagaimanapun, okey, walau bagaimanapun, an-nakirah tadi boleh jadi lebih umum lagi. Ya, jika kita istighraq jami'in afrad al-jinsi, ya, ya, boleh jadi umum, ya, sekiranya kita menyandarkan perkataan-perkataan tertentu untuk perkataan yang tersebut. Umpamanya perkataan ahadan, ya, ahadan ini, ya, satu perkataan yang nakirah, memberi makna seseorang, ya, seseorang, ya. Tuhan kata wala yazlimu rabbuka ahada. Allah Taala tidak menzalim seseorang pun. Maknanya tidak tahu siapa dia. Ahadan di sini dikatakan nakirah yang sangat umum. Ya, bukan sembarang nakirah. Umum, dan dia mengandungi semua jenis. Ya, jadi oleh sebab itu fazulmu manfiyun an kulli fardin min afradil jinsi. Maka kezaliman itu adalah dinafikan daripada setiap jenis. Ya, jadi itulah dikatakan dia menggunakan perkataan ahadan itu adalah sebagai salah satu cara untuk kita menunjukkan nakirah itu nakirah yang lebih umum. Okey. Jadi pada pelajar sekalian, sekian sajalah untuk malam ini. Kemungkinan anda kurang jelas berkenaan dengan nakirah ni, tapi insya-Allah saya akan jelaskan lagi insya-Allah pada pagi besok 8.30 pagi bersama-sama dengan makrifah. Jadi nakirah ni satu tajuk yang agak rumit sikit. Kita tidak akan dapat penjelasan sebenarnya sehinggalah kita menjelaskan apa dia ertinya makrifah. Bila kita faham makrifah, maka kita fahamlah nakirah. Ya, sebab dalam Quran banyak sekali perkataan nakirah, perkataan yang tidak ada alif lam disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sekian saja untuk malam ini insya-Allah. Kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa dzakara. Rabbana wafiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan qarama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilatki ulama nukhza bil khairi wa nukhza kulla syarri. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqira birida minkal uyun wa aqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulal manun waghfir ustur anta akramu man satar. Wa salatullahi tarshal mustafa من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصاحب الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam walhamdulillahirabbil alamin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.